Macam lawan baru kena gotong royong. Daripada tadi tunggu soalan dibuka. Siapa tahan nafas sampai unggu muka. Lawalah berehat sekarang, cuma hantar kami berdua. Kau patut dia tak boleh tinggal dalam kan. Kalau I jauh, ini kunci dia cepat cancel. Terbuka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Itu pintu main switch ada masalah. Nanti I jauh sikit, dia lock. I lepas datang pusing. Dia bukan biasa kan, kalau macam lain kan kita letak tangan sini tu je, dia baru buka ke apa kan. Okey. Tak ada bunyi. Dia selalu bateri dia tak ada contact tau. Push start button. Bateri dia kadang-kadang touching tak touching. Kan macam ni kan, nak bawa kan, tu dah letak kereta nanti aku di sana. Dah, I bawa dia kunci, dia lock. Dah lock dah. I datang sikit, I lalu dia lock, buka, tutup. Dia lock balik Lock. Bahaya. Kalau you ada kes ni macam, saya punya suggestion lah, you buat satu kunci besi, simpan dalam dompet. Ada apa masalah terjadi, at least ada kunci kan. Ini satu bikin ni nipis punya ada sikit. Boleh buka sudah lah. Ya. Kamu meletak pasal sekarang boleh tak? boleh. Boleh. Buat dulu. Dah baru. Nipis je lah. Nipis je. Ya.